Woi, founder kosmetik. Tengok video ni sekejap. Hai, bersama dengan Bos Botol. So, kali ni Bos Botol nak berkongsi tips kod dalam bekas plastik iaitu jenis PP. Okey, ni contoh PP dekat sini dan inilah contoh bekas yang selalu PP digunakan bekas foundation. Yang mana suka buat krim, lotion, nak sapu, korang boleh menggunakan jenis plastik PP. Kenapa PP ni bagus? Satu, dia tahan lasak dan bahan yang digunakan tidak mudah terurai. Maksudnya katalah korang punya lotion tu masuk dalam bekas plastik PP, bahan kimia tu tidak mudah tercampur. Contoh semata sebelum ni si Bos Botol ada bagi tahu jenis PET. Macam botol air mineral, botol plastik tu, kalau kita simpan panas-panas dalam kereta, dia boleh menyebabkan kanser. Sebab apa? Bahan plastik PET tu mudah terurai. Tapi kalau PP, dia bagus, tahan lasak dan kuat. That's why kalau botol jenis PP, bekas plastik jenis PP, dia lebih mahal sedikit berbanding kod-kod bekas yang lain. So kalau korang dapat sesuatu, cuba komen sikit dan bagi tahu dengan Bos Botol. Best ke best.